apa, di bulan Ramadan ni bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Malam tadi saya masuk live di Jaipur, ada baca hadis daripada kitab taklim kita. Hadis tentang yang mana Nabi SAW beritahu di bulan Ramadan ada dua manusia. Satu orang yang berpuasa sepanjang hari tapi dia hanya menahan lapar dan dahaga. Dan seorang lagi, mereka berjaga sepanjang malam di bulan Ramadan tapi hilang pahala macam tu je. Yang pertama ni dia berpuasa, tapi dia tak menjaga amalan-amalan lain. Aurat tak tutup, solat tak jaga. Dan orang yang menjaga malam ni pula, dia jaga tengah malam Ramadan Qiyamul tapi lidah tak jaga. Dia mengumpat, dia mengata, mencaci, memaki hamun. Jadi bulan Ramadan lah sebagai detik permulaan tuan-tuan, untuk kita sama-sama jadikan bulan pemula, untuk kita nak reset balik diri kita lah. Bulan Ramadan ni macam reset balik. Yang mana kita dah terlajak 11 bulan sebelum ni, bulan Ramadan ni kita reset balik, come to zero. Kita mula bertatih macam bayi yang baru lahir. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang Allah bagi pengampunan. Dan ada satu keadaan yang berlaku ketika Nabi SAW sedang menaiki mimbar. Ada 3 perkara yang Nabi aminkan. Antaranya, satu orang yang bila datang Ramadan tapi dia masih tidak dapat pengampunan dari Allah SWT. Ini orang yang celaka lah. Dan begitu dah hadis tuan-tuan. Celakalah pada mereka yang mana dapat Ramadan dah datang, dia berpuasa tapi masih tidak dapat pengampunan. Apa tanda-tandanya? Jika dalam diri kita masih menahan lapar dahaga tapi kita masih ulang dosa-dosa yang sebelum ini. Aurat masih tak nak tutup. Alasan hidayat tak datang. Apa hidayat tak datang? Dapat masuk Ramadan kita masih panjang umur ni, mana hidayat dah datang. Cuma kita degil. Kita tak bersedia nak menghambakan diri kepada Allah. Kita berpuasa semata-mata nak rasa feel nak raya, feel nak main mercun, feel nak testing baju kebaya di pagi raya. Ni bukan maksud Ramadan. Masuk Ramadan di pagi raya, Allah SWT kata mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa Allah kata mudah-mudahan? Ulama beritahu bukan semua orang berpuasa itu dapat sijil takwa tu. Jadi kita tengoklah, kita boleh mula daripada hari ni tuan-tuan. Ini masih baru 7 hari, masih ada berbaki lagi 23 hari lagi. Peluang untuk kita untuk bentuk diri kita supaya akhir Ramadan itu nanti kita dapat sijil takwa. Apa tanda kita dapat sijil takwa? Di pagi hari raya, orang sibuk nak menyambut raya cara-cara larau Yahudi Nasara. Hati ni dah tawar dah nak sambut raya macam zaman-zaman jahil kita. Orang sibuk balik kampung, kita sibuk nak jaga Quran. Kita sibuk nak keluar jalan Allah. Saya insya-Allah lah, selalunya 10 akhir Ramadan nanti saya akan keluar 40 hari. Dah habis raya baru balik. Tak ada dari raya dalam hidup saya sebenarnya. Sebab zaman sahabat, perayaan ni satu hari raya, puasa ni satu hari dia orang sambut. Malam lepas diumumkan raya, malam tu diorang pergi bertakbir. Pagi besok lepas sembahyang raya, diorang dah macam biasa dah pergi bawa dakwah yang meniaga. Kita je sebulan cuti kan. Sebulan cuti. Allahu Akbar kan. Lagi satu yang amat sedih tuan-tuan, ni satu lagi perkara yang saya nak sebut lagi dan lagi lah. Di bulan Ramadan ni tuan-tuan, sebenarnya kita kena faham apa itu bulan Ramadan. Bulan yang Allah bagi hadiah kepada orang-orang beriman. Kepada orang beriman sebagai satu bulan yang dikatakan bulan pesta ibadat. Pesta ibadat. Sebab tu Allah bagi ganjaran besar kepada amalan-amalan. Yang mana amalan fardu. Dalam BTT Pakcik pun ada saya tengok semalam. Di bulan Ramadan ni setiap amalan fardu digandakan 70. Dan setiap amalan sunat diberi ganjaran sama macam amalan fardu. Jadi tuan-tuan, di bulan inilah kita nak berlumba-lumba, nak beramal. Bukan malam ni kita sibuk dengan main mercun. Dan bayangkan satu amalan yang Allah bagi pada orang beriman lantaran kerana para sahabat telah buat pengorbanan untuk agama, maka Allah tambahkan lagi level amalan diorang dengan adakan bulan Ramadan ini sebagai satu bulan yang Allah ampunkan dosa, Allah bagi rahmat. Tapi kita telah menyalahgunakan, kita telah menyalahertikan. Kononnya bulan Ramadan ini bulan semangat nak raya, orang belum raya dia dah main mercun dah. Nak main mercun ni, katalah kalau dia bagi alasan main mercun kena nak sambut kemenangan, baru 7 hari Ramadan kemenangan tang mana menangnya? Orang sibuk tarawih, kau main mercun, menang tang mana? Menang sebab ponteng tarawih. Allahu Akbar. Jadi benda ni tuan-tuan, yang mana mak bapak tegurlah anak-anak tu. Saya Alhamdulillah lah, saya daripada kecil memang tak minat main mercun ni. Sebab saya tengok benda tu tak ada manfaat. Orang putus jari. Dan kawan sekolah saya sendiri tahun 90-an, tahun 92, 90 ke tahun 89, saya form 1 ke form 2 masa tu, ada pernah keluar Sakabah dekat Kuala Pilah. Kawan sebaya saya main mercun. Dia main mercun yang panjang yang keluar zup, zup,
kalau biru, purple, kuning, hijau keluar, benda tu lemau ke tak tu lah, dia terbalik keluar, terus tembak jantung dia. Kan benda tu pegang macam tu, lalu kita letak dalam botol kaca, kita minum letak dalam botol oren bangang tu. Yang ada oren macam botol kicap, dalam tu ada sasi, ada kan. Bapak si panggil oren bangang sebab bulan puasa buka minum tu nanti jadi bodoh, nak pergi tarawih pun malas. Dia selalu ada perisa oren, sasi parila dengan aiskrim soda kan. Selalunya kita memang macam tu pakai botol dalam tu. Dia tak pakai botol, dia pegang macam tu, ke belakang meninggal, keluar paper. Surat khabar zaman tu lah, berita harian ke Tulisan Melayu ke, keluar. Jadi sejak tu saya kata ini benda bukan yang Islam turun. Takkan Allah suruh kita sambut raya dengan memercun sampai ada yang putus jari ya? Banyak dalam zaman-zaman dulu kan. Dulu kita boleh nampak sebab dulu ada surat khabar yang zahir. Sekarang ni surat khabar semua dekat internet kan. Sekarang dulu ada surat khabar zahir. Beli surat khabar dekat muka depan orang putus jari. So benda tu kita nampak dizahirkan dengan gambar tu. Jadi tak minat. Saya tak minat. Saya pun tak didik anak-anak saya untuk main mercun. Jadi tuan-tuan yang mulia, benda ni kita kena renungkan. Benda ni mengganggu ketenteraman awam. Walaupun tarawih dah habis, ada tempat surau buat 20 habis awal. Walaupun tengok surau dah bergelap, tapi mungkin ada orang sambung amal ibadatnya di rumah, dia baca Quran, berzikir. So adakah itu akhlak yang baik kita main mercun, konon-konon tanda kemenangan, bakar pula meriam buluh ke meriam apa pakai paip tu kan, mengganggu. Ini bukan akhlak. Kalau kita betul nak bunyi mercun, kita pergilah kat Gaza tu, tolong orang dekat Gaza tu pergi perang betul-betul. Adalah pahalanya kalau kita mati syahid pun. Kalau putus jari pun besok depan Allah boleh tunjuk kat padang mahsyar, si Polan, kenapa putus jari? Sebab bantu saudara Islam yang sedang tengah diratah-ratah oleh orang musuh-musuh Islam. Ini nak tunjuk depan Allah, putus jari sebab apa? Memang mercun di malam Ramadan. Apa nak jawab? Benda semua akan dijawab tuan-tuan. Kita mau yakin di akhirat besok, di padang mahsyar kita semua akan menjawab keadaan-keadaan kamu. Sebab tu para sahabat suka. Ada satu kisah kan, siapa yang selalu baca taklim jumpa lagi kisah ni, mana para sahabat dia berdoa sesama mereka. Besok tu nak pergi perang, jadi mereka berdoa, okey, kita sama-sama doa. Tengok doa siapa yang makbul. Yang seorang doa, ya Allah, besok waktu aku pergi perang, ya Allah, jadilah aku bertemu dengan musuh yang lagi hebat daripada aku. Aku lawan dia, kemudian dia lawan aku punya hidung dipotong, tangan dipotong, kaki dipotong. Maka bila aku di akhirat besok, ya Allah, jika kau tanya kenapa hidung kamu, maka aku boleh jawab dengan kau, ya Allah, ini semua kena aku sebarkan agama kan. Jadi tuan-tuan, benda ni akan dizahirkan di akhirat nanti. Kita semua akan berdiri di padang mahsyar untuk menjawab keadaan bila kita bangkit dari kubur. Kita akan bangkit macam mana keadaan kita mati. Ini hadis Nabi tuan-tuan. Kita akan mati dalam keadaan apa yang kita sibukkan, dan kita akan bangkit bersama golongan mana yang kita tak sok sangat nak ikut ketika kita di dunia. Dua hadis ni dah cukup lah. Jika kita benar-benar beriman dan bertakwa, kita akan faham. So kita akan mati dalam keadaan apa yang kita sibukkan. Jika kita sibuk mengumpat, sibuk jadi mak rempit, sibuk buat benda-benda yang lara, insya-Allah kita akan mati macam tu. Jadi kita yang kita keluar 3 hari 40 hari ni macam itulah, kita nak belajar sibukkan diri kita mengikut jalan-jalan para sahabat. Jalan-jalan para ahlullah, jalan para nabi. Mereka sibuk berdakwah. Di bulan Ramadan ni lagi Nabi sibuk hantar jemaah. Nabi sibuk bergerak. Bukan alasan bulan Ramadan kita tidur penat, tak. Bulan Ramadan ni lagi para sahabat berlumba-lumba untuk keluar jalan Allah. Dan antara kesukaan Sayyidina Ali apa dia? Keluar berdakwah di bulan Ramadan yang panas dan terik. Dia suka. Sayyidina Ali suka. Amalan yang lagi susah untuk agama tu lagi dia suka, sebab benda ni lah menggembirakan Maha Pencipta kita. So apa jadi kita di akhirat jika kita bangkit di padang mahsyar? Kita jadi seorang hamba yang seronok-seronok, senang lenang sebab atas kesusahan orang lain. Agak-agak lepas ke kat sana? Tak, tuan-tuan. Jadi kita mau yakin, perkara inilah yang perlu kita sebutkan lagi dan lagi. Kita kena wujudkan suasana percakapan macam ini supaya mendatangkan kerisauan, supaya setiap orang Islam kat dunia ni akan rasa risau keadaan saya mati nanti waktu bila, dan bila saya bangkit kat padang mahsyar saya ikut golongan mana. Jadi tuan-tuan, kita keluar ya Allah ni jangan niat, betulkan niat, bukan nak ikut orang tabligh, bukan nak ikut si petaling, bukan nak ikut Nizamuddin, sebab saya nak ikut jalan Nabi dan para sahabat. Sebab golongan ini yang telah diredai oleh Allah. Golongan yang Allah dah declare dalam Quran, mereka ni golongan yang berjaya. Golongan yang mana? Ansar dan Muhajirin. Dia bukan orang Kuala Selangor ke, orang Jeram ke, orang Setia Alam ke, Puncak Alam, tak. Orang yang dah berjaya, Ansar atau Muhajirin. Dua golongan manusia ni. Ansar siapa? Orang-orang tempatan
yang di mana di tempat dia ada dihadirkan jemaah-jemaah yang sedang keluar 40 hari 3 hari, dia datang nusrah, duduk bersama jemaah, fikir risau bimbang tentang agama, bergerak sama-sama pergi lorong ke lorong, tunjuk pada jemaah kat mana tempat budak-budak lepak. Itulah sifat Ansar dengan Muhajirin. Itu kita melakonkan balik amalan ma'ah hijrah yang berlaku di zaman Nabi ketika Nabi SAW bersama para sahabat berhijrah menjadi golongan Muhajirin sampai ke Yathrib, dan mereka disambut baik, disambut mesra oleh orang-orang Ansar, penduduk tempatan Yathrib lah ketika itu, belum tukar Madinah lagi. Jadi bila bergabungnya Ansar Muhajirin ni, baru Allah zahirkan hidayat tersebar seluruh alam. Ansar Muhajirin, ada nusrah, ada hijrah. Jadi Allah bagi peluang untuk kita amalkan balik macam ini. Kenapa kita buat tarawih 20? Sebab kita nak amalkan balik apa yang Nabi pernah buat. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Kenapa tak buat puasa fardu kita buat bulan Safar itu, bulan Rejab ke? Sebab bulan Ramadan ni kabarnya Jabatan Kaji Cuaca kata bulan ini panas terik. So kita tak nak menghadapi Ramadan yang sukar, kita buat puasa fardu di bulan Syakban ke itu lagi. Tak boleh, orang akan kata sesat. Kalau puasa sunat boleh. Tapi puasa fardu tetap jatuh di bulan Ramadan, sebab itu ada kaitan dengan Muhammadur Rasulullah. Begitu juga tarawih. Kenapa kita buat lepas Isyak? Tak apalah, malam ini mungkin hujan lebat, kita buat tarawih lepas Zuhur. Boleh? Tak boleh. Sebab Nabi tak buat. So kita nak ikut Muhammadur Rasulullah. Jadi cara Muhammadur Rasulullah, Nabi sibuk berdakwah di jalan Allah. Nabi sibuk wujudkan suasana percakapan iman untuk betulkan iman kita masing-masing. Kita tak boleh nak bentukkan iman dengan cara kita cakap benda-benda dunia, tak jadi. Sebab Nabi SAW tunjukkan cara jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Macam mana nak renewkan iman? Kalau nak renewkan rotek, sekarang tak payah pergi kaunter JPJ, kena ada download app dia kan. Tapi nak renewkan iman macam mana? Renewkan iman, kena banyak cakap tentang kebesaran Allah, kena banyak cakap dakwah, kena cakap tentang kebesaran akhirat, kebenaran akhirat, supaya datang kerisauan, bro, akhirat itu lagi benar akan datang.